kenapa saya dedah ni? Saya bagi tahu yang saya dedah, saya dah bagi kepada SPRM dan polis dan saya tengok tak bertindak. Okey, dia serbu. Dia kata beberapa tempat diserbu, rumah diserbu. Saya bagi tahu safe house dah diserbu. Tapi dia umum tak berapa takapan safe house. Macam Najib, safe house Najib kena dekat pavilion, berapa kilo, berapa gram, berapa jumlah, semua dia umum. Kenapa ni tak umum? Sebab ada payung dekat atas, ada kartel yang akan terlibat. Kan? Dan saya bagi tahu saya ada ni sedetail apa? Sedetail video di hotel. Ni yang bab rasuah ni, saudara. Sampai isu skandal, isu perempuan, ini keselamatan negara tau. Dan saya bagi tahu bukan PTD seorang. Bukan PTD seorang. Dan mereka di sebalik risik dan sebagainya. Dan Op Soho di Johor itu, saya boleh gelar itu camouflage untuk menutup benda besar. Untuk menutup benda besar. Saya diugut, saya diekori secara fizikal oleh kenderaan yang bila kita cari nombor plate itu tak boleh dikesan. Saya ditawarkan sehingga berjumlah juta, kan? Keluarga saya ni kan satu bab lah, tapi saya sangat risau keselamatan anak dan isteri, mak saya semua, kan? Tapi saya berjanji kepada rakyat Malaysia, saya takkan berhenti, saya akan teruskan, ya. Dan rakyat kena bangkit bersama mendesak perkara ini dirungkaikan. Hujung tali dan benang itu, saya akan dengar satu cerita yang sangat menarik dan bagaimana runtuhnya negara ini.